Nama apa? Aiman Soeb. Aiman Soeb. Ya, saya. Awak ada keturunan dengan Soeb ke? Tak ada. Nama ni memang daripada Raja Ampat ni. Dah jumpa. So dia bawa tuah lah. Okey, apa tuah yang kau dapat lah? Tuah dia macam orang kenal Soeb daripada Aiman lah. Maksudnya kau famous lah. Tak famous. Tak. Umur berapa sekarang? 24. 24. Ya. Ni tak tipu, tak rahsia. Tak ada rahsia umur je pun. Umur je pun dah. Asal mana? Asal Selangor, Rawang Selangor. Memang dah lama duduk Selangor ke macam ni? Memang daripada kecil lagi, daripada lahir lagi. Soalan paling famous. Dah ready? Dah ready dah? Dah ready. Pernah bercinta tak? Oh ya. Nah. Dengan dia lagi ke dah putus lah? Dah putus lah. Dah putus lah? Dah putus. Dah putus lah? Dah. Macam mana boleh putus? Oh, kena bagi tahu ke? Kena bagi tahu lah. Kalau tak nanti netizen tak faham. Aku ni macam mana kan? Kepo punya orang Aku kepo. Sebab kita orang sebenarnya ada reason tersendiri lah. Reason tersendiri lah. Tapi kita orang end dengan cara yang baik. Oh, faham. Silap masing-masing ke macam mana? Setiap orang ada silap. Aku ada silap, dia ada silap. Tapi more aku silap lah. Biasa lelaki memang cepat kalah. Tapi kita orang end cara baik. Tapi sekarang kita masih contact masih together. Tapi dengan bukan status couple lah. Faham. Contoh, kalau dia tengok video ni sekarang, kalau dia tengok lah, tiba-tiba lalu FYP dia lah. Apa yang kau nak cakap kat dia? Aku takkan doakan dia untuk ada jumpa yang baru lah. Sebab kau masih nak dengan masih dia? sayang lah kan. Dia jadi kembalilah. Apa lagi buaya? Lelaki atau perempuan? Lelaki. Betul lah tu.